Awak tak faham lah pasal peramai mana sanggup perhabis duit untuk motor kopi ni. Motor desainnya udahlah besar. Lepas tu kau tengok dekat bahagian tengah dia ni, ada penghalang pula kopi tu tak luar. Oh, tak sedap lah awak nak letak kaki bawa motor jalan jauh. Tengah-tengah tu dia punya tank, aduh kacau betul. Lepas tu tok kelas skuter motor ni kau tahu, kira obesity kau tahu. Berat nak mati motornya. Untuk yang badan-badan kedai kan memang tak sesuai lah bawanya, tak payah mimpi lah. Baik kau mau pergi main gym dulu, angkat dumbbell baru kau bawa motor ni. Lepas tu suspension belakang dia. Ni kau tengok suspension belakang tu udahlah kerah. Bawa kat jalan tak rata memang sakit belakang. Baik kau menaik troli konsif tu, seropa je. Lepas tu motor ni rega dia bukan main, kayangan reganya. Bawa idak lah seberapa. Kalau rega kereta mat. Lepas tu untuk motor ni minyak idak le jimat mana. Lepas tu motor ni orang khabar minyak idak le jimat mana. Kau tiap bawa kena pergi stesen minyak banyak kali jugalah, kena tinggal stesen minyak. Storage dia besar tapi bukan semua jenis helmet boleh masuk dalam dia punya storage dia ni. Awak tak faham lah. Punyalah banyak orang khabar kelemahan dekat motor ni, sanggup kau mau habis. Tapi itulah, untuk motor ni orang khabar ramai juga orang beli. Pasalnya orang khabar bawa jalan jauh memang sedap. Lepas tu dia punya features memang komplit. Orang khabar ni antara motor yang up to date lah. Dia banyak dia buat feature-feature baru. Basic motor kopi ni dia mentiru NVX ni lah. Pengguna NVX kat luar sana. Cuba kau komen sikit pasal motor ni dekat bawah.